Hi guys, Syu sekarang dekat KL. I datang daripada Johor. So this is the place yang I selalu jalan masa I kerja Agrobank dulu. See? Inilah berjalan kaki daripada pukul 8 pagi naik MRT, 7 pagi naik MRT sampai pukul 8 lebih kot. Inilah jalan yang I selalu guna. I akan lalu dari bumi. MRT sana tau, MRT pasal seni I lalu dari bumi, turun sampailah Agrobank. Tu Agrobank, bangunan Agrobank. So today Syu akan rakam this KL vlog guna DJI Osmo Pocket 4 tapi Pro ni I rent because I tak beli lagi Osmo Pocket 4. I tengah tunggu harga turun for payday sale. Tunggulah nanti I update balik. Ni I rent for like RM45. Faiz say hi. Say lah hi. Hai. Tak dengar macam nanti? Dengar. I akan lalu sini. Kadang-kadang bos saya duduk kat belakang. Dia akan WhatsApp. Syu, depan ke? Azhar. So pagi ni kita orang akan pergi ke Sultan Abdul Samad punya menara rasanya. Kan? Bangunan Sultan Abdul Samad. Sebab masa Syu kerja dekat Agrobank, before ni benda tu macam renovate. Tapi ni dah buka. Katanya kalau Malaysia IC I mana? Malaysia punya IC dapat free, masuk free. Macam kenapa tak fokus ni? I tengah discover lagi macam mana nak guna benda ni, Osmo Pocket 4 Pro. Kenapa dia tak fokus? Okay. Ya. Yeah. Tak ada nampak hidung tu. Ada spek dalam beg. I sampai mana cerita tadi? Sampai mana? I cerita apa tadi? Oh, okay. Kalau Malaysia punya IC, you akan masuk free. Ramailah orang masuk. Tapi I tak sure ada apa dalam tu. Kita akan pergi sana. And then kita pergi Pasar Seni. Lepas tu kita pergi TRX. And kalau sempat nak pergi JMBB Mall. Faiz ni YouTuber. Tak payahlah. Dah jauh dah. Tak, spek yang mana tu? Spek mana? Start ya? Faiz nak ambil spek weh. Spek yang... Jauh dah. Berapa kilo dah? Dekat. Sumpah 5 kilo dah. Mana ada dekat serius? Spek yang I buat dekat tu. Ingat tak? Buat dekat Sungai Bang tu? Ha. Jauh Kejap je, dah. kejap je. Serius. Weh bully. Kejap. Kejap. I ambil kejap. Hey. So this is my outfit for today. I pakai baju from TikTok shop and jeans from TikTok shop. I sumpah tak reti macam mana sanggup lari weh nak cari spek. I tak tahulah hari ni kita orang punya day macam lambat sikit. Tertinggal tu, tertinggal ni, banyak barang nak bawa. I start sini. Oh, inilah bangunan Agrobank yang I cerita tadi. Daripada daya bumi tu, I lalu straight. Lepas tu I akan belok kiri. Sebab kiri ni lah bangunan Agrobank. I level... Masa I intern, I level 11. Lepas tu I absorb, I level 3. I duduk level 3. Sumpah menggamit kenangan. Faiz okey? Lari? Faiz kena beli air ni. Pagar pun dah baru dah. Ya. Yeah. Sultan Abdul Samad punya building kat sana, belah kanan. Tengok macam ramai orang. Sinilah Agrobank. Tada! Tapi I pernah lunch, I jalan kaki sini, I lunch belakang ni. Masjid dia macam ada pejabat tanah. I lunch sekali dengan bos-bos. Before ni dia macam tutup. Before ni tak nampak pun bangunan ni. Sekarang dia baru buka. Cantik tak? Dia dah jadi one of the attraction foreigner dah kat sini.
Cantik kan? Belakang ni muzium tekstil tak silap. I pernah masuk juga. Dalam RM2, RM3 dia punya apa kata tiket. Jom. Tapi merah lagi ni. Siapa dekat muka aku? Tak sikit muka Faiz ha. Ni bukan Faiz. Perlu lah. Lain. Takutlah. So this is the building. I tak sure dulu macam mana. Tapi now dia dah buka macam ni lah. Ramai. I tak sure kat sini ada apa. Kita orang sekarang dekat level 1 kot. Kejap I tengok balai pertemuan, kamar hikayat, kamar koleksi. I nak pergi yang 8. Okey, sekarang kita kat sini. Sebelah ni. Bilik warisan. Kedai cenderamata, galeri Kuala Lumpur nak ni, nombor 2. Kat sini. Oh, so maksudnya dia ada 2 aras je lah. Record guna DJI Osmo Pocket 4 yang Pro. Tapi I rasa kualiti dia lagi cantik daripada Osmo Pocket 3 or 4. Kan? Muka I jadi macam cantik. Weh, I rasa muka I cantik tu. Sebab sebab ni. Tengok. Lighting. Sebab lighting kot. Kamar koleksi. Boleh masuk Wow. Sebenarnya I ada... Kita buka mic lah. Buka. I buka mic. I ada sepupu I. Dia pelukis tu. Ya, dia pelukis yang terkenal. Sumpah. I rasa dia ada lukisan-lukisan kat sini. Cantiknya. Wah, tengok tu. Wah, tengok ni. Version malam kot. Macam mana nak pusing? Tengok tu. Wah. Ni weh, kita ambil gambar kat sini. Macam mana nak pergi sini? Nampak jam. Acah-acah je. Nampak orang sini tak? Hatimu selalu di hatiku, menemani langkah hidupku, membiarkan. Bangunan Sultan Abdul Samad, warisan negara Nadi Budaya. Dia cakap baru open balik lepas pada renovation. Restore program. Cantik ya guys. Warna dia suka lah, warna macam ni. Kita orang banyak device guys. DJI, kamera, phone. Comel tak? Mai ambil gambar you pula. Asal. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Takut. Sorry. Orang waiting ambil gambar kat sini. Itu lah. Wah, cantiknya.
cakap bilik ni pejabat Kerajaan Negeri Selangor selama 77 tahun. Dewan Mesyuarat Majlis. Okay, jom kita masuk. Boleh masuk tak? Ke kena ada tiket? Ada sana. Oh, sana? Tapi kena ada tiket tu. Ya. Ni kot dalam ni kot. Kenapa semua kena ada tiket? Tak, kata dekat TikTok free. Kena scan. Kata Malaysian punya IC free. Foreigner je kena bayar. Dalam RM40 juga kot foreigner punya. Ya. Haa. Tapi kena ada tiket ni. I pun tak tahu kat mana tiket yang dijual ni. Weh, sumpah cantik. Tak I pusing Wah. I suka the colour. Nampak grouping lah kat sini. Maksudnya bangunan ni macam pusing kan je kot. Belakang naik grouping. Lebih cantik tak? Tunjuk sikit lagi. Tak. Jom. Excuse me. Tiket berapa ringgit? 22. So dia akan boleh masuk semua tempat lah. Okay. Alright, thank you. Beli kat mana tiketnya bawah? Okay. Thank you. Okay, I tak tahu. I tengok TikTok macam free. Ya, I tak nak pun. I tak nak masuk pun. Sebab kita orang nak kejar masa. Nak review kafe pula pukul 1:30. Macam mana nak turun? Sana Sana ke? Jom. Sana kan? Kita nak pergi pasar seni balik. Say hi. Faiz putih hari ni. Ha? Nampak putih hari ni. Comel lah. Next time Syu datang, Syu nak naik benda ni. Ni pun before ni harga RM38 tapi dia dah naik harga sikit, RM40. Dia Tolonglah. keliling, dia pusing-pusing. Someone sponsor me. Hari tu I minta kerusi gaming pun tak ada orang sponsor lagi. Tolonglah sponsor dia. Tak ada gurau-gurau. JK. Kira best. Sama Durian sebenarnya tak ada. Top is kita orang nak pergi pasar seni. Sebab pasar seni ni every weekend dia akan ada macam event. Ada yang pasar gadis, pasar tu lah, pasar ni lah. Tapi dia macam tak meriah je ni. Time aku datang tak meriah. Tak buka lagi kot. Tak, sepatutnya dia akan buka hari Jumaat lagi. So I macam hari Jumaat tu I akan lalu sini. Ada bunga? I akan tengok-tengoklah event tu. Maksudnya dia akan start Jumaat, Sabtu, Ahad. I selalu makan Pak Jan kat sini dengan bos. Apa ni? I selalu makan dengan bos I, Pak Jan. Rindu. Inilah Rindu bos Azhar. I jalan hari-hari nak ke MRT. Sini straight sana, sama sana. Wah, ada flowers. Wow. Hai. Kamera. Tak payah. Terus yang Treasure datang. Kalau nak tahu Treasure tu K-pop. Oh. Dia datang kat sini Zeus ni. Hari itulah. Tapi masa tu I dekat Usut. Oh, kau usut? Saya tak jumpa Treasure. Tak. Treasure pergi cari I. Ya. Dia cari you? Ya. Treasure cakap, kenapa Syu tak ada? Dia WhatsApp I. Ada macam. Macam-macam. Cantik kan? Comel. Dekat besok ada macam-macam. You tahu mana? Macam. Macam-macam lah kat besok tu. I rasa dekat SKL dekat kat ni lagi kan? Kelas ni lah. Bahaya lah kau. Itulah bahaya. Dia berani lah. Wow, flowers. Petaling Street. Daripada belakang. Tapi Petaling Street ni dah tak macam Petaling dah. Tu liwah. Betul? Kita orang tengah queue benda ni. First time kita orang datang kena beratur around 1 jam lebih juga. Tapi this time tak ada orang pun. See, tak ada orang. You kena tinggi, you kena naik. Hari tu kan kita buat tak cantik.
cuba tengok. Jauh juga weh. Patutnya kita kena dekat dengan kamera. Kita tak belajar daripada kesilapan. Okey lah, cantik lah jauh. Itu lagi jauh saya rasa. Okey. Straight je. Sekejap, sorry. Okey dah. Thank you. Berapa ringgit? Mamak bunga. Ya. Tengok. Tak nak naik harga dia. Dulu pun RM13 rasanya. Ini RM17. Sebab bunga ros. Dia nak. Wang. Hari tu pun kita pun tak tahu apa mana. Sekarang nak pergi TRX sebab Syu ada cafe review dekat Oga dalam pukul 1.30. Kita orang makan kat sana dulu. Lepas tu kita orang gerak ke Bukit Bintang nak makan hot crush. Tu pun review juga. Lepas tu apa lagi dekat tu? Oh, kita nak pergi photo booth satu lagi dekat Lot 10. Hanafa. Semua bising guys. Kejut aku. Ni MRT Pasar Seni, lalu TRX, bawah TRX. Biasanya TRX kan connect dengan mall, dengan MRT kan. Tapi this time, first time ke lalu bawah ni. Kita orang nak pergi Oga. Oga tu macam cafe lah. I nak buat review kat sana. I ada job dekat Oga. Ada saya ada nampak sana kan? Kan? Kanan kan? Okay. I back at Chicago. You guys boleh nampak TRX kat belakang. Nampak tak? Tu TRX kan? Faiz, tu TRX kan? Okay. Nampaklah. Wah. Kuala Lumpur. Faiz buat muka dia. Faiz buat macam ni. Macam tu. MRT Pasar Seni ke MRT TRX. Nak cari kafe ni kena keluar tau daripada TRX. Dalam 800 meter kot kita nak jalan tadi. Sekarang sebab penat. Okay, kita orang dah sampai. After 800 meter berjalan. I came for this. Syuhada. So this one kita ada chicken katsu, this one burnt cheesecake, this one salmon chazuke, this one tea, and this one ebi. Oh, this one dia matcha musang king tiramisu and matcha latte. Okay, jom kita tengok. Sekarang dah habiskan the main dish. Sekarang tinggal sushi dengan burnt cheesecake and tiramisu. Okay, this one sedap. This one sedap doh. I
suka 10/10. 10/10. Tapi dia besar sangat, tak muat mulut. Ya. Malu ah? Oh, Matcha Musang King Kyoto Tiramisu. Sedap juga. Dalam tu ada durian weh. Kan? Durian betul. Weh. Sumpah durian. Durian. Dia cakap Musang King. Tak sangka matcha dengan durian boleh jadi kek. And tiramisu sekali. Tak lah. Okay, I would rate this one 10/10. This one 6/10. This one I suka 10/10. This one I pun suka juga 9/10. This one matcha 2/10. Ovaltine kita orang tak try. And salmon tu I rate 2/10. Okay. Faiz pula. Tak bangun. Okay, Okay. Ni I rate 5. 5/10. This one kita makan kan? Makan ni. Okay, berapa? Ni sedap. Berapa? Dia punya cheese dia Pekat. pekat and Tik rasa. cheese ni memang rasa pure lah. Berapa? And then cuma I tak minat kopi. So sebabkan dia punya ni memang Oh, ada campur kopi. kopi. So kalau I makan kek dia je tadi around 7/10 juga. Sebab memang sedap. Serius. Kan? Matcha dia minta maaf, I'm not a matcha lover. Tapi kau jijau. Jadi serius tu. Okay, yang ni disebabkan walaupun dia ada matcha tapi dia punya rasa durian dia lebih pekat lagi, orang kata real lagi. And pahit-pahit dia pun, pahit-pahit matcha dia pun tak berapa rasa sangat. So I rate this one 9/10. Sebab memang sedap. Not bad lah kan? Memang sedap. Tak tipu. Tapi untuk orang yang tak suka durian mungkin dia akan tak suka benda ni. Sebab memang durian dia memang kuat lah. Okay. Untuk sushi tu 10, 10/10 lah. Sushi. Sushi. Dia suka? Sedap. Sedap. Benda pergi sama-sama. Tuhan balas. Tuhan balas. Cantik kat sini. Kan macam tadi tak sedap. Ulang lah balik. Macam tadi sumpah sedap gila. Fake dah. Fake dia. Dekat TRX ni ada tandas. Tak berbayar. Ya, tandas RM5 satu. Nak pergi tak? Orang Indonesia selalu datang sini, dia buat review. RM5. Sekarang ni parking RM5 pun aku bising. Apatah lagi tandas. Kan? Mana RM5 tu air dia tembak seluar. Tembak laju. Tembak. Sekarang kita orang kat TRX, kita orang on the way nak pergi ambil kereta, nak parking dekat Sungai Wang. Lepas tu nak jalan-jalan Bukit Bintang sebab ada next review pula dekat Hot Crush. Biasanya lepas habis kerja balik daripada Agrobank dulu, I selalu datang TRX. Sebab TRX ni tak panas. Terus sampai mall daripada MRT. Hujan tu. Faster. Sekejap. Dah malu. Kita orang sekarang dekat Lot 10. Kita orang nak pergi ambil gambar dekat Hana Film. Level 3. Jom. Atas lagi. Tak boleh. Kita orang selalu datang sini untuk makan Kagura Ramen. Ramai pula orang. Berkejap je kot. Ada kitchen, ada lift, ada apa lagi? Ada plain wall, ada vintage lift. This one vintage lift. Kita orang nak ni sebab baju outfit kita orang warna biru. Lepas tu
Especially I lah, warna biru. Open. So sekarang kita orang nak ambil gambar. Okay, look up. Kamera. Kamera tahu? Say, cepat. Dua lah. Gambar apa? Tu ambil gambar ni. Ni. Sebab ada tag tu. Tapi comel dengan you. Kena dengan kepala ni. Memang pemilih sejati. Cantik gila. I suka gila this pop. I tak salah pilih sebab sama dengan baju I. Cantik gila. Thank you. Comel. Dia kena dengan outfit kita orang hari ni. Kan? Baju you pun nampak biru juga. Walaupun sebenarnya hijau. Jom. Kita pergi Hot Crush pula. I punya bateri mic dah tinggal 10% lagi. 10% je lagi. Nanti tak boleh bercakap, tak dengar. I suka, you suka tak? Suka? I suka walaupun harga dia macam mahal sikit lah. 2 pieces RM20 standard price. Yang tadi RM10. Which mean RM5, RM5. Murah lah. Hijau. Sana Makan. kita orang makan free hari ni Macam apa tu? And you need to find a different one. Asal you nikah? Okay. We go 5 seconds. Find a different one. Which one? This one, Yeah. Congratulations. There you go. Beautiful. Hello, welcome, artist. Welcome. Jadi kita ambil ya? I faham. Dalam kamera pun nampak macam belang. Rasa. Later if you take like video picture you need to show here. Okay. Video. Alright. Dia kena nampak feeling ni. I try. Oh, coffee pistachio ke? Ya, kopi dia. Baik tak? Okay, now kita berada dekat Hot Crush and kita dah pun pilih beberapa item. I nak try this one. Yang original. Apa tu? Egg tart. Original egg tart. Nak makan tapi macam sayang sebab cantik sangat. Tengok ni. Tak. Tak sampai hati. Have a really nice plan. Thank you. Lah. Really very much. Too much.
Ini review. Oh, that's nice. Sponsored. You're from here, from Yeah. Malaysia? Where are you from? Slovenia, Europe. Oh, Euro. Far away. But it was like we were buying with our eyes. It was too much. So, how is it? Is it okay? Yeah, we love it. It's really nice country. Yang kita orang boleh bawa balik satu paper bag. So kita orang makan sikit-sikit kan, tak ada dah full. And shoe tapau je lah, bawa balik. Hujan. Wow. Wow. Berapa kali zoom ni? 12 kali zoom. Hi guys. I dah dekat rumah my friend. Dekat Shah Alam. And memandangkan I pergi KL ni sebab my first salary. And I memang dah niat. My first salary I nak bagi my parents juga dengan adik-beradik. So I nak call dorang. I nak tengok dorang punya reaction. Kita call Umi dulu, okay? Hello, Ming. Saya. Buat apa tu? Buat apa Ming, ya ada kirim duit ke Umi? Ni apa? Oh lah. Umi duk bunyi keceng. Duit Umi apa lah. Bagi ke Umi sikit, bagi ke Abang sikit. Boleh gaji lah. Boleh gaji Ha. 23. 3 bulan lagi boleh? Ha. Oh. Boleh 2 bulan ke sebulan? 2 bulan. Semalam ni Shu nak test Osmo Pocket 4 Pro sebab diorang claim cantik even malam. Kita tengok the result nanti, okay? Angus, this one ribs and triple smash burger. This set include 2 choice of drinks. Yippee! Pun agak macam nak bagi makan baby. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. I pun lupa. Ya, belum dulu ya. Sini. Okay, beli dulu. Alright. Ya kan? Oh, sebab I WhatsApp kan? Ya, betul. I pun lupa. Dari WhatsApp, so Abu Umay pun macam nampak your remark lah. Oh. So kita orang okey. Okay. So tadi include tak? Include kan? Include Ya, okay. You guys boleh enjoy dulu. Duduk. Jom. Saya bawa ni. Kita kali ni. Alright. Jom. Ya ke? 850. Okay guys, this is the end of the vlog. Shu akan balik Johor. Shu akan pick up kawan-kawan housemate sebab Shu datang dengan orang. Jadinya kita orang akan balik around pukul 2 and estimate sampai dalam pukul 7, pukul 8. Sebab esok pun sekolah kan. So kita orang gerak awal lah. And Shu pun tengah on the way nak hantar this DJI Osmo Pocket 4 yang Pro to owner asal sebab dah habis 24 hours kan. And you guys boleh compare lah. Kan before this video Shu guna DJI Osmo Pocket 3. This one for Pro. You guys boleh compare. Macam Shu rasa macam tak adalah beza sangat. Cumanya dia lebih ada effect beauty tu. Before ni macam
sharp lagi. This one dia ada efek-efek yang putih-putih, muka pun jadi macam nampak blusher tu. Nampak blusher I. Before ni macam tak nampak sangat. Vlog KL vlog ni because I nak spend my first salary kan. I cakap semalam. Tempat antara places yang Syu pergi semalam, Syu rasa I paling suka. I pergi mana semalam? I rasa sebenarnya tu semua tempat yang I pernah pergi before I pindah Johor kan. Sebab before ni I pun bekerja dekat sana, dekat sini, dekat Selangor. I pun dah belajar 5 tahun dekat sini. Tapi I rasa macam kalau boleh pilih Johor dengan Selangor, I still akan pilih Selangor. Dekat Oga, dekat Hot Crush. Hot Crush macam biasa I cakap semalam, sedap, everything nice. Cuma dia punya the latest one yang pistachio air tu macam first rasa macam best, tapi lama-lama macam muak. So I tak habiskan pun. And apa lagi tempat I pergi semalam Okay, I pergi semalam tu I pergi KBB stick. KKB stick. KKB stick. Tu first time juga Syu pergi makan stick. Biasanya kan I masak, I buat sendiri kan. I rasa macam not bad sebab I suka daging, the meat. Cuma dia tak adalah lembut macam Wagyu kan. Tapi okay, I rasa ada vibe. Dia punya pekerja pun baik-baik. Nanti I include footage hari semalam dekat dalam vlog ni. Tengah tunggu owner kamera ni, owner DJI ni. Dia suruh tunggu dekat UiTM Shah Alam. I rasa this one student kot. Tapi if you guys rasa nak rent juga, especially Pocket 4, you guys boleh contact. Sebab I sewa ni dalam 45. Dia ada RM5 off. Sebab actually I nak order yang bukan Pocket 4. Actually Pocket 4, bukan yang Pro. Tapi Pocket 4 tu ada masalah, and then dia ganti dengan Pocket 4 Pro. So I macam jakun jugalah semalam nak set up. Tapi I hope video I okay. Sebab I dah check semalam, I dah transfer dalam laptop separuh. I tengok macam okay je, not bad. Sama je, lebih kurang macam Osmo Pocket 3 je. And yes, the end of the vlog. Nanti macam I cakap before ni, I akan pergi Batam. Trip Batam. Sebab I pilih Batam, especially Batam sebab dia dekat dengan Johor. Nak pergi ke Setulang punya ferry tu around 22 kilo je daripada rumah I. That's why I dengan kawan-kawan pun macam decide nak pergi Batam lah. Sepatutnya supposedly dalam pukul 9, tapi I macam lambat sikit. Dia kata it's okay, tak apa. Okay, kita turun ni. See you guys next vlog. Bye-bye. Meme, say hi to the vlog. Hello. This one ada lunchbox. Macam mana? Okay. Nampak? Dia dia tak tahu mana pergi, tapi okay, tu ada sudu je. Okay. Okay. Okay, thank Last, you. ini dah lama dah nak bagi kat saya. Apa? Ni pun lunchbox juga. Tapi from JTK apa? Montego. For you. Mana you dapat? I tak ingat I beli apa. Tapi dapat Montego punya. Warna pink macam strawberry. Itu mana buat bekas selalu? Nampak dia tak buka lagi. Wow, thank you doh. Montego nampak ni. Okay. Ni dipakai lah. Okay, tu dia. Oh, dia satu. Tu hanger besar-besar, cantik tak? Hanger.